Satu hari, satu nasihat. Syakban Edition. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung berkenaan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi hadis ataupun golongan yang ketiga adalah berkenaan dengan Asyabun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. yakni yang bermaksud kepada pemuda yang hatinya terpaut ataupun terikat pada masjid ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba terangkan sikit. Okay, jadi yang dimaksudkan di sini bukanlah seseorang pemuda yang sentiasa menetap ataupun duduk dekat masjid, akan tetapi adalah seorang pemuda yang bila mana didengarkan akan laungan azan tadi, maka hatinya terdetik ataupun terus tergerak untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala bagi menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang paling penting adalah secara berjemaah. Tapi macam mana pula kalau orang tu memberi alasan yang dia busy ataupun tak sempat untuk menunaikan solat di rumah Allah, yakni masjid? Okey, jadi bila mana seseorang itu mungkin busy ataupun kurangnya waktu untuk dia menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perkara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita cuba cek balik dalam diri kita, sebabnya kadang-kadang dalam seharian kehidupan kita, kita mampu melakukan perkara yang kita inginkan, akan tetapi kita lupa ataupun tidak perasan akan perkara yang Allah perintahkan, yakni solat 5 waktu sehari semalam.